Basiliske menelan pokok kebijaksanaan. Seluruh badan bermutasi dan tumbur sesungut yang dahsyat, berpusing-pusing di udara, mempertahankan kereta kebal yang musnah oleh serangannya. Champion dan lalat maya terperangkap hidup-hidup. Gelombang tenaga yang besar melanda Palka. Kedua-duanya tidak mempunyai peluang untuk melarikan diri. Bahaya pada bila-bila masa. Tidak lama kemudian mereka mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar dan melarikan diri. Hanya apabila kedua-duanya menyangka mereka telah melarikan diri dengan selamat, Basiliske sedang mengejar. Keluarkan bunyi gemuruh. Malangnya robot Mevli tidak boleh berjalan lagi, dan saya tidak boleh bercakap lagi. Maka dia pun mengambil batu-batu di atas tanah. Tulis pada tiang batu itu bahawa tulang belakangnya telah rosak, dan ia tidak boleh dibaiki. Penutupan kekal tidak lama lagi. Dia segera menulis kenangan indah dalam hidupnya. Akhirnya, dia tiba-tiba berhenti dan rebah ke tanah. Champion memeluknya erat dan enggan dilepaskan. Untuk meninggalkan kenangan berharga terapung, Champion mencetak memornya pada kain. Akhirnya, kuburkan dia dan ucapkan selamat tinggal dengan sedih. Pada masa ini, Basiliske masih di udara, merenung Champion. Dia terpaksa melarikan diri dari sini dengan segera. Pada masa yang sama, ibu membawa Marcos kembali ke pangkalan. Dia datang kepada nenek robot, menyifatkan Basiliske yang dilahirkannya sebagai senjata. Jika ia tidak dihentikan, ia akan memusnahkan planet ini. Dan ada suara misteri mengawal ibu. Dia bukan sahaja melahirkan seekor raksasa ular gergasi, dan dia tidak boleh disingkirkan. Sebabnya proses keibubapaan menghalang keagresifan ibu. Kemudian nenek saya berkata, topeng di muka anda. Ia akan menghapuskan sepenuhnya pengaruh proses keibubapaan, supaya ibu boleh menyerang Basiliske. Tetapi dia tidak tahu dia telah jatuh ke dalam perangkap neneknya. Semasa Marcos membantu ibunya memindahkan topeng itu, si bapa tiba-tiba kembali dan memberitahu Champion bahawa dia telah terputus hubungan dengannya, dan menentang pemindahan topeng nenek saya. Sebab mereka belum faham lagi fungsi mask tu. Bimbang di luar kawalan dan mendatangkan bahaya. Tapi mak cakap sekejap je, ini adalah satu-satunya cara untuk membunuh Basiliske sekarang. Apabila instrumen kawalan perlahan-lahan turun, bapa mengangkat prosedur penutupan topeng nenek. Kemudian topeng di muka ditanggalkan perlahan-lahan. Nenek turut mendedahkan wajah sebenar yang tidak pernah dilihatnya sebelum ini, dan keadaannya sangat baik dan stabil. Topeng itu kemudian dipindahkan perlahan-lahan ke muka ibu. Pada masa ini, emosi reaksinya telah dilindungi. Ayah saya membawa kulit ular Basiliske untuk diuji. Si ibu dengan tegas mengatakan bahawa ini adalah musuh yang ingin dihapuskannya, dan saya sudah bersedia untuk berperang. Di sini, Xiao Hei membawa pulang bayi yang diragut oleh raksasa laut. Masukkan ke dalam instrumen untuk pengesanan dan rawatan. Walaupun anak itu sihat, tetapi saya mendapati bahawa badan saya telah bermutasi. Ini disebabkan oleh menghisap susu daripada raksasa laut. Memandang anak yang saya sayang dan benci, Tempest sangat terjerat dan tertekan. Kanak-kanak itu memerlukan pembedahan pembetulan sebagai